Bayangkan sebuah dunia di mana ilmu hanya terbatas dengan buku-buku yang usang dan rak perpustakaan yang sunyi. Tetapi kini, satu perubahan sedang berlaku. Bersama saya, Dia Safrina, mengupas tajuk Bahan Digital Memperkasa Pendidikan Negara. Dulu, kita hanya bergantung pada buku teks dan nota bertulis untuk memahami sesuatu konsep. Kini, bahan digital menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan mudah difahami. Lihat perbezaannya, dari teks yang statik kepada pembelajaran interaktif yang lebih menarik. Zaman sekarang, bahan digital semakin penting dalam pendidikan. Kita tak lagi hanya bergantung pada buku, tetapi kita ada teknologi yang menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Contohnya gamifikasi. Dengan sistem kuis interaktif dan markah ini, kita boleh bersaing secara sihat dengan rakan-rakan sambil belajar. Bukan itu saja, dengan realiti terimbuk ataupun augmented reality, kita boleh hidupkan pembelajaran. Tengok ini, kita boleh belajar tentang dunia haiwan dalam bentuk 3 dimensi. Manakala, virtual reality pula membawa kita ke dalam dunia pembelajaran yang lebih realistik. Bayangkan, kita boleh bereksplorasi di dalam lautan tanpa menaiki submarin. Jadi, dengan gamifikasi, AR dan VR, pembelajaran bukan lagi membosankan. Untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana bahan digital memperkasa pendidikan negara, saya berpeluang menemui seorang pakar dalam bidang ini secara dalam talian. Doktor, bagaimana bahan digital membantu meningkatkan kualiti pendidikan? Soalan yang bagus, Dia. Untuk pengetahuan Dia, bahan digital ni bukan cuma alat bantu mengajar je, tapi bahan digital ni membuka kepada akses ilmu yang lebih luas, fleksibel dan interaktif. Para pelajar pun boleh belajar ikut keperluan masing-masing tanpa bergantung sepenuhnya pada sesi fizikal. Teknologi macam simulasi 3D dan AR dapat membantu para pelajar memahami konsep kompleks dengan lebih jelas. Contohnya, macam para pelajar boleh melihat jantung berdegup dalam bentuk 3D. Selain daripada itu, pembelajaran digital ni membolehkan proses pembelajaran disesuaikan berdasarkan gaya pembelajaran masing-masing melalui AI dan e-pembelajaran. Boleh doktor kongsikan apa cabaran utama yang dihadapi? Sebenarnya cabaran utama yang dihadapi ni adalah jurang digital, yang mana macam kita maklum, tak semua pelajar ni ada akses internet yang bagus, yang baik, yang pantas dan peranti yang sesuai macam komputer dan tablet kan, terutamanya kat kawasan luar bandar lah. Okay, seterusnya, guru-guru sebenarnya sangat memerlukan latihan berterusan supaya dia boleh menggunakan teknologi tu dengan efektif dan dapat mengajar murid-murid cara menggunakannya. Bahan digital telah mengubah cara kita belajar, membuka peluang baru dan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Namun, seperti yang kita dengar tadi, cabaran tetap ada. Jurang akses, keperluan latihan untuk guru dan keberkesanan bahan digital harus ditambah baik. Tapi, satu perkara pasti, teknologi dalam pendidikan bukan lagi pilihan, ia satu keperluan. Bahan digital bukan sekadar alat bantu mengajar, ia adalah kunci kepada transformasi pendidikan negara. Masa depan pendidikan bermula hari ini. Adakah kita bersedia untuk melangkah ke hadapan? Terima kasih daripada saya. Kita berjumpa lagi. Bye.